Sekarang kita orang dah ready-ready, dah siap-siap nak pergi Fancy Pan. Tema hari purple. Tu je. Oh, adik ngantuk dah. Untuk plan hari ni pula, kita akan spend masa lebih kurang 1 hari daripada pagi sampai petang di Fancy Pan. So kalau korang nak tahu apa yang ada dekat atas, jom tengok video ni sampai habis. Dah sampai, tapi ini baru first step. Ada lagi 2 step dah sampai puncak. Mana papa? Kena ikut papa je ke mana-mana. Jom. Wah, comelnya. Dia duduk kat luar. Kat sini best tau. Sebab keluar-keluar je tram terus nampak macam taman bunga, macam nak ambil gambar. Comelnya. Nak beli topi. Cable car station. Okay, so kalau korang datang sini tak bawa baju, dalam ni banyak je kedai nak beli. Ada nak pergi tandas dulu ke? Ada nak pergi toilet ke? Ada. Jom. To cable car. Is it here? Going to cable car ke? Oh, boleh. Ni nak ambil gambar. Ambil gambar? Take picture tu. Jom. Belum naik cable car, ada satu tempat ni dia outdoor, and kat sini banyak spot untuk ambil gambar. Memang cantik lah. Dia nature and banyak bunga-bunga yang segar gila guys. Tengok warna merah, pink, macam-macam warna ada. And cuaca dekat sini sejuk, so bunga-bunga memang segar-segar. Okay, sekarang dah sampai dekat cable car punya location. Jom tengok apa yang ada. Thank you very much. Okay, jom kita naik lah. Jom naik cable car. Jom. Dan yang paling bestnya, masa kita orang pergi ni tak ada orang, tak perlu beratur. Scan je terus masuk dalam. This is all ours. Ada orang guys. Wait, this is so funny. Tak ada orang guys. Satu cabin kita punya. Tapi cuma tu hujan. Kosong. So good. Terus balik ke bawah. Wow. Wow, lawa dia. Oh my god, look at the view. Wait, ya Allah. Sorry. Kok gila saya kita je. Masa naik ni, aku nak comparekan dengan Langkawi punya. Kalau nak comparekan, dia punya view tu yang ini lagi cantik and then sejuk. Kalau Langkawi punya kereta kabel macam oven bergerak. Kalau tengok video yang sebelum ni, kita orang pernah pergi Langkawi. So perjalanan untuk naik atas ni dia lebih kurang lah dalam 15 ke 20 minit. So korang akan nampak berbagai view. Yang tadi hijau, sekarang ni dah putih kelabu asap. So, korang bayangkan ketinggian dia 3,000 meter. Macam ni lah. Thank you. Bila sampai di atas, aku tak expect pula dia punya sejuk tu. Ya Allah, sejuk dia. Dan angin kuat. Atas ni angin kuat sampai topi aku masuk tersampah. Jadi so kita orang cepat-cepat cari shelter untuk elakkan daripada angin dia campur air tu. So memang sejuk. Dan terus pakaikan jaket untuk budak-budak. Tak standby pula tadi. Ingatkan tak kuat macam ni angin dia. Sejuk man. So sini adalah tempat makan.
Kalau korang tak tahan kat luar tu ada redup sikit lah. Tak sejuk dia kan. Ada juga makanan macam burger, pizza. Kalau tak nak daging boleh minta yang vegetarian. Makanan dekat atas ni aku terus terang lah, dia memang bukan yang halal, tapi korang boleh decide untuk pilih makanan yang orang kata tak ada syubhah lah. Contohnya pizza margherita yang pakai cheese sahaja, dia tak ada daging. So kita orang beli ni lah untuk makan tengah hari. Kalau korang ada bekal, kita bawa bekal siap-siap daripada bawah. Tak tahulah, mungkin reda tak reda kat luar ni. Kita makan dulu lah. Sebab dah tengah hari. Bagi aku harga dekat atas ni dia tak overpriced sangat. Dia standard harga tempat pelancongan dan kira worth it lah. Untuk harga pizza ni dah 50 lebih saja. Anak aku dah siap-siap dah standby nak keluar. Ini beli kat Shopee je. Comel kan, ada tanduk dekat belakang. Ni pun kalau sejuk ya kak. Nak glove tak? Nak glove tak? Nak glove? Belilah kejap satu kakak. Hujan. Hujan nak topi tu. Topi tadi. Oh. Tarik. Tengok ni semua terkandas. Tak tahu 50-50 nak keluar ke nak tunggu dalam. Tapi dah bayar. So kita orang decide redah je. So kalau korang nak tahu kita orang sampai puncak ataupun tak, tengok sampai habis. So this is the view. Tak ada view. Oh tu ke suhu dia? Ke apa? Warna biru. Untuk cuaca dekat atas ni sangat-sangat sejuk dan sampai aku kena masukkan tangan dalam seluar. Betapa sejuknya dekat atas ni, tapi dekat sini still okey lagi sebab dia punya angin tak kuat. Kejap lagi kau tengok bila sampai atas nanti macam mana dia punya angin tu. Tu atas naik tangga ke apa? Kita orang decide untuk ambil gambar walaupun tak ada apa view pun kat atas ni. Kalau waktu cerah memang cantik lah, dapat gunung, nampak gunung-gunung yang belah sana kan. Okey lah, janji dapat macam dekat puncak gunung. Seterusnya kita orang decide untuk naik lagi. Rupanya ada tangga lagi dekat atas ni. Naik walaupun kalau kat sini kau perasan angin dia dah kuat. Nampak anak aku pakai baju dah berkibar-kibar dah, dia punya raincoat. Jalan tak cerita lah, memang dah licin hujan. Tapi bagi aku kita dah sampai halfway, so rugi kalau tak teruskan perjalanan. Dan dekat atas ni dia ada juga macam tokong Buddha. Ini dia punya tempat semayang lah. So dengan cuaca yang sangat sejuk dan kuat ni, aku dah tak tahan dah. Aku pun ajak wife dengan anak-anak masuk dekat dalam tokong ni. Tak apalah, kita bukan nak semayang pun, just nak berteduh je. At least dapat panaskan badan dalam 5 minit. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Berteduh je. Okay, panaskan badan tu. Weather is so extreme lah guys. Naik monorail kan dia orang. Dan time ni kita orang terfikir mana last train yang sepatutnya boleh naik sampai dekat puncak. Sebab memang tak nampak apa dekat luar tu, putih je. Kalau cerah mungkin nampak lah train tu naik turun kan. So kita masih lagi cari berapa minit lagi perjalanan untuk sampai ke puncak. So stay tune guys, sikit lagi. So sekarang kita decide untuk naik atas. Cuaca pun dah reda sikit. Kat atas ni ada orang jual. Ya Allah, gigih betul berniaga kat atas ni. Okay, so kita dah sampai dah stesen Funicular. Funicular tak silap aku nama yang orang kata train. Sorry, apa dia naik bukit. Yo, tiket. Ya, tiket. Ya, 2 buy.
Okey, dekat atas ni dia ada funicular ni add on lah. Maksudnya kalau nak naik tangga ada option lain. Kalau malas nak hiking ataupun cuaca teruk macam ni, better naik funicular ni sampai atas. Sebab kalau naik tangga, ya Allah, dengan cuaca ekstrim macam ni aku tak tahulah, beku rasanya. So yang ni sekejap je, lebih kurang dalam 3-4 minit saja untuk naik ke atas. Buka je pintu, keluar-keluar, angin dia macam ribut taufan tau korang. Nampak tu pokok goyang-goyang. Sampai wife aku punya baju hujan dah macam BMX lah. Akhirnya sikit saja lagi untuk sampai kat puncak. Tapi sebelum pergi dekat peak dia, kita orang pergi kat kafe dulu untuk rehat selepas bertarung. Tengok sampai kena paut nak naik atas ni. Gila, memang mencabar gila. Lagi-lagi bawa anak kecil. Serius, kalau korang nak pergi, jangan pergi waktu time kita orang pergi waktu hujan. Sangat-sangat mencabar tau. Oh, airnya basah sampai ke dalam. Kalau korang tengok dia punya tempias air tu masuk hampir banjir seluruh kedai ataupun kafe ni. Sampai ke hujung air dia kalau buka pintu boleh masuk. So nampak cozy sikit lah tempat ni. And then kita rehat for maybe sejam dekat sini sebelum kita turun ataupun sebelum naik puncak. Aku memang salute aku punya wife sebab dengan bawa gendong anak lagi Ayu dekat depan sambil bertarung dengan ribut. Sebab apa? Sebab aku yang handle bahagian tiket. So kalau boleh memang aku nak bawa, tapi wife aku offer. So she's the best, you know. Jadi kita lepak dulu kat sini dengan mengharapkan dan doa supaya orang kata surut lah dia punya ribut tu, at least boleh nampak view dan keluar dengan tenang. Tapi kalau tengok dekat luar macam ribut taufan yang kita redah tadi, semata-mata nak naik ke atas ni. Tapi ada lagi kat atas dia punya peak tu, mercu tanda dia. Kita tak pergi lagi sebab sangat-sangat sejuk guys. Sumpah aku punya mata macam nak beku. Kita lepak dulu makan order teh dengan kosong. Ni budak-budak ni main. Okay, sementara yang lain tunggu. Cek kawasan dulu. Atas macam mana jadiannya? Inilah puncak tertinggi dia. Try. Mansipan 3147. Tinggi. Okay, kalau kat sini tak berapa sejuk. Sebab apa? Angin daripada belakang. Kalau tengok bendera kat atas, dia berkibar ke sana. So sini ada pelindung batu besar. Sobat, ambil gambar kat sini. Tak sejuk sangat. Kita naik atas satu lagi platform. Ini boleh pergi sikit. Jaga ni kuat. Oh, kasar air. Oh, kuat dia. Angin di belakang. Sebab angin terlalu kuat sampai orang turun kaki dia. Okay, jom. Okay. So disebabkan cuaca terlalu ekstrim kat luar. Okay. Kita orang bergila-gila lah. Tadi aku dah pergi, sekarang Ika pula pergi seorang. Nak pergi dengan budak-budak. Aku rasa it's too extreme man. Angin terlalu kuat, sejuk gila. Takut nanti budak-budak tak tahan, demam ni. Ni So good luck.
Nak pergi luar. Dalam tu basah sih. Dia sejuk lah. Sejuk. Kalau saya rekod satu tangan kat masuk dalam je. Dia pegang tangan. Okey, tak lama lepas tu kita orang pun balik. Sebab apa? Sebab kedai pun dah nak tutup. Dia pun dah start cuci-cuci dan nak tutup lampu. Sebab apa? Ni trip yang terakhir dan cuaca pun teruk, so dia tak open lama. So kita orang decide untuk balik aja. Sebab hujan tak berhenti oi. Jom kita naik train. Masya-Allah, kuat gila. Dia bagi aku kalau hujan je, hujan lebat tak ada masalah. Tapi bila hujan campur dengan angin pula atas gunung, dia punya sejuk tu double triple. Aku memang salut lah. Anak aku 2 orang ni memang tahan lah. Dia dah sampai dah sebenarnya, tapi tak keluar je. Dia dah sampai lah. Ni? Cuma tak keluar je lah. Ayu dengan aku dah hiking sebanyak 3,000 meter. Okay, sekarang kita dah sampai pula dekat. Kalau keluar je kereta kabel, masuk dekat souvenir kedai. This one lah kita cari. Okay, macam tu. Ada cable car. So kita lepak lama kat atas sampai tutup dah kedai. Sampai tutup lampu. Dia kedai pun lambat tadi tengah. Dia lambat. So ni pun dah last train dah ni. Jadi kita kena kerja train sebelum tertinggal. Jadi kan kena naik Grab tak? Seronok. Ada seronok tak? Ada seronok.